Beg tu, letak dulu. Beg. Lepas tu, Asrak dah ambil siap roti tu. Orang nak biar ambil berapa hari tu. Betul tu, tu. Ni, bom pergi dah. Kita nak pergi island hopping dengan snorkeling. Ya, Nipah Bay. Jom pergi ikan makan. Jom. Nanti nak balik hello tau. Okey. Jom. Lepas ada jet ski 20 minit. Abang sampai ke boleh. Habis ni daripada siap apa kita. Wah, siapa pergi nanti mana minta pulau ke apa? Okey, jom. Abang mau Jadi abang kat pantai. Jom kita naik boat. Pergi snorkeling, tengok ikan, bagi ikan makan, tengok batu karang apa semua. Jom. Okey. Wih, gerak. Sengit. Sengit ke? Sengit. Macam mana ni? Okey, dah siap. Oh, kena center lah. Ni kita pergi balance. Kita terbalik sama-sama. Okey. Let's go. Habis buat jatuh tak apa pun. Ada. Tengok roti tak habis kena pulang balik ke? Roti tak habis kena pulang balik ke? Alah, ni bawa baju. Oh, monyet. Okey, jadi nama pantai depan kita ni kita panggil pantai Monkey Bay. Ini lah Monkey Bay.
Dia selalu ya, kalau time air surut je lah kita orang hantar pelancong mandi kat sini. Oh, okey. Kalau air pasang penuh, pantai dia tertutup tu lagi. Dia tak ada pantai lah kan. Aha. Kat sini kalau orang turun, baru monyet pun turun. Okey, Oh. banyaklah monyetnya. Memang tempat dia. Sekarang tak ada. Tak ada orang kan. Okey, jom. Okey, dekat sini kita nak tengok batu tapak kaki bentuk dia tu. Okey ni belah kanan ni. Jauh orang tengah baring, nampak tak? Ah. Oh, dua tu. Okey. Tapak atas batu. Okey, batu yang sebelah ni batu bertangkuk. Oh, ni. Oh, ni. No. Percaya je. Sini ada pun kuat sini nampak. Oh. Sebab air dah nak jalan pasang. Oh. So aku tanah ni. Oh, ni Pulau Mentago. Kat pulau ni tak ada orang tinggal. Ah. Hewan-hewan je ada. Pokok kelapa kecil tu. Pulau Tak tahu lah Mentago. kalau siapa masuk. Tak tahu jumpa jalan keluar ke tak. Ui. Dia besar tak pulau ni? Ha? Besar jugalah. 50% daripada Pulau Bangkok. Besar juga. Okey, dekat sini saya nak tunjuk batu bentuk ikan paus pula. Ini batu besar yang ada pokok satu atas dia ni. Oh, ah. Dia kena imagine. Nampak ada bentuk ikan paus. Pokok tu dari dulu besar tu ya. Oh, ya. Jadi sini kawasan Batu Karang kan. Dan lagi tu banyak landak laut kat sini. Oh. Macam kita tak boleh snorkeling untuk betul-betul tak boleh lah. Boleh. Landak laut banyak tu. Banyak landak laut dengan timur laut. Nak tengok timur laut? Dengan pijak-pijak landak laut dah. Try pegang. Try pegang boleh. Ni bukan gamat eh? Bukan, dia spesies gamat. Oh. Kalau gamat dia kerahin. Nak try pegang. Gelit. Oh, ni nama dia Timur Laut. Ni timur laut. Okey. Ambil bawa balik. Okey, jap. Pulau Giam. Di sini Pulau Giam ni jadi kawasan pantai dia. Okey. Nak mana-mana boleh lah kat sini. Okey. Kan, okay, kat sebelah dia kawasan snorkeling. Dia Sana. akan tunjuk. Okey. Dia bersebelahan je. Cuma beza dia sini tak banyak batu karang lah. Snorkeling tu kawasan batu karang. So nak mandi kat sini lah. Ya. Okey. So nanti nak snorkeling dalam kawasan tali. Dalam kawasan tali saja. sajalah. Dia abang snorkeling kan? Okay, tak apa, air dah pasang. Air dah jalan. Ni baik tak? Jadi saya hantar kat sebelah belakang tau. So boleh So, boleh cross je lah Ya, betul. Kalau anda kata abang agak nak pergi ke pantai sebelah tu, kalau tak nak naik boat kan, Okey. boleh je panjat bukit ni. Okey, mana? Bukit ni, atas bukit. Menyeberangi sebelah.
Tu ada nampak ada pasan tali kat atas tu. Nanti lah kalau kat atas nanti kan. Okey. Ada pasan tali nanti ikut tali tu lah. Boat lah kan. Kalau nak boat ubah kan. Tambah RM10 lagi. Boat ubah. Oh. Contohlah abang snorkeling kat sini, habis dah puas kat snorkeling, abang ubah kat pantai tu kan. Abang call saya datang ambil balik lah. Oh, boleh. Okey, so nanti nak snorkeling saya pesan awal-awal. Batu dia lincin tau. So macam dia orang duduk kan. Batu dia lincin lagi satu batu paling tajam. Dia macam tipu yang dekat dengan batu. Nampak. Tajam. Okey. Nak pegang ke Okey. kalau nak sakit sangat pakai tipu nanti tau. Okey. Saya akan hantar kat tepi tu, nampak dia orang tengah berjalan tu. Semua dah takut tu. Kepala buaya. Semula jadi pemikiran bukan dibuat. Batu ni tak membesar Batu ni membesar ke? Okey, batu sebelah kanan kita ni pula batu bentuk penyu. Sebelah buaya tadi tu. Nampak kan? Jadi ni kawasan belakang Pulau Giam ni. Okey. Alhamdulillah cuaca jalan. Ni boleh snorkeling lah. Itu snorkeling. Okey, kita baru sampai dekat Pulau Giam. Nak pergi snorkeling, nak tengok batu karang dengan ikan-ikan laut. Dia bagi roti tadi, nak bagi ikan makan sekali. Let's go.
lagi bawah ni.